Pesakit kencing manis boleh puasa ke tidak semasa bulan Ramadan? Ini semua bergantung kepada risiko anda. Untuk ketahui risiko anda okey ke tidak, you all boleh cek melalui satu risk calculator, iaitu IDF RAD risk calculator. Dalam calculator ini ada beberapa elemen yang doktor akan cek. Contohnya, dah ada kencing manis berapa lama, HbA1c berapa, terkawal ke tidak, pesakit itu tahu tak apa itu hypoglycemia. Lepas tu doktor juga akan cek pesakit tu on insulin yang mana. 1 kali injection ke, 2 kali injection ke, ataupun on ubat biji sahaja. Lepas dah cek semua elemen ini, nanti doktor akan jumlahkan markah. Dan melalui markah ini, pesakit punya risiko akan terbahagi kepada 3 risiko. Low risk, moderate risk dan juga high risk. Untuk low risk, pesakit boleh puasa dengan selamat. Kalau untuk moderate risk, pesakit akan dinasihatkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau nak berpuasa, kena ikut arahan-arahan tertentu yang disetkan oleh doktor. Kalau risiko tinggi, high risk, dan pesakit akan dinasihatkan supaya tidak berpuasa. So sepatutnya sebelum puasa, you all harus berbincang dengan doktor rawat anda dan cek dulu risiko anda adalah low, moderate ataupun high risk. Siapa di sini pernah ada hypo semasa bulan puasa? Cuba komen dan share dengan saya. Klik follow kalau nak belajar tips kesihatan dan ubat.